Halo, ni aku ada baca cerita tentang kes dekat Kuantan ni katanya. Dia tahu mangsa berusia 63 tahun terpedaya pelaburan Kito tidak wujud. Niaga rugi 300,000. Okey, cerita dia macam ni. Kalau ikut cerita dalam ni, cerita dia mengatakan seorang peniaga di Kuantan terpaksa berputih mata apabila kerugian 300,000 plus selepas terpedaya dalam skim pelaburan yang tidak wujud. Dia kata tertarik dengan laman web kripto yang dilihat di media sosial pada November. Lepas tu dia masuk lah daftar akaun pengguna. Lepas tu dia buat 10 transaksi kepada 9 akaun berbeza. Okey, lepas itu pernah mendapat pulangan sekali saja sebanyak 20,000 lebih lah. Kata dia. Okey, cerita dia macam inilah. Dalam kes-kes macam ni jawapan dia cerita dia adalah dia bukan ditipu oleh scammer, cerita dia. Scammer tu memang wujud. Scam kripto tu memang wujud. Dia ni adalah sebab sikap tamak tu sendiri tau. Sikap tamak pada diri sendiri tu cerita dia. Dia masuk 10, kita katalah dia bukan masuk 10 transaksi. Dia masuk satu transaksi. Lepas tu dia buat tu dapat untung. Okey dia. Dia dapat untung RM20,998. Transaksi pertama. Then bila nampak untung ni dia masuk lagi. Cerita dia. Lepas tu. Dia kata selepas mendapat pulangan pada 1 Januari lalu, mangsa masih lagi masuk ke awal pelaburan. Dan masuk yang pertama, dia orang tu bagilah balik berapa keuntungan dia, cerita dia. Tak apa. Lepas tu masuk kali kedua, mungkin orang bagi lagi, cerita dia. Masuk kali ketiga, keempat, apa itu engkau lah, cerita dia. Dia akan bagi banyak dalam sistem, cerita dia. Sebabnya apa yang berlaku ni adalah sebab sikap tamak, cerita dia. Tamak oleh mangsa tu sendirilah, cerita dia. Kalau mangsa tak tamak, aku rasa mungkin benda ni tak berlaku lah kat dia, cerita dia. Ingat orang umur 63 tahun berfikiran matang, patut boleh berfikir dengan waras, cerita dia. Patut boleh berfikir dengan logik akal lah, cerita dia. Tapi tak. Kebanyakan yang terkena scam adalah orang-orang yang baru lepas pension, cerita dia. Baru dapat duit KSP, duit simpanan pelaburan ke apa sebelum ni yang dijamin oleh kerajaan ke apa ke, dapat gratuity ke sebagainya, duit pencen. Memang jadi masalah lah, cerita dia. Tak dapat dinafikan lah, cerita dia. Banyak ni 300,000 tu, cerita dia. Memang boleh trace lah, tapi tak tahulah sama ada nak trace atau tidak. Bergantung lah, cerita dia. Naya sungguh lah, cerita dia. Ini sebabnya sikap inilah tamak. Tak boleh nak kata apa. Reality. Okey. Assalamualaikum.